keluar pula Yajuj Majuj. Pi seluruh alam ni, tak ada satu tempat pun dalam dunia ni melainkan semua dia. Nabi menggambarkan ramai Yajuj Majuj ni, nisbah kita seorang, mereka 1000. Panjangnya umur dia, tak akan mati seorang Yajuj Majuj sehinggalah dia ada 1000 keturunan dia, baru dia mati. Bila dia keluar saja, turun dalam tasik besar. Dia minum air belah sini. Orang pertama minum air, minum. Yang last sekali mai tu kering dah. Dia kata dulu tang ni ada air, ni tak ada. Ibn Abbas kata ramainya Yajuj Majuj. Bila Yajuj Majuj mai, waktu tu Allah tak perintah Nabi Isa untuk pi lawan Yajuj Majuj. Tak payah. Allah perintah Nabi Isa pi sembunyi di bukit. Nabi gambarkan waktu tu desperate-nya kita kepada makanan. Satu kepala lembu tu nilainya 100 dinar. Sebab tak ada makan. Orang sembunyi. Yang Yajuj Majuj, apa dia jumpa depan dia, semua dia belasah habis. Bangunan dia runtuhkan, manusia dia bunuh, binatang dia bunuh, pokok dia tebang, habis hancur. Tak ada apa dunia ni. Akhirnya Allah matikan Yajuj Majuj dengan ulat yang hinggap di leher-leher mereka. Mati wabak. Kata Nabi hampir serentak. Ada beberapa orang yang keluar. Mereka keluar, mereka tengok-tengok Yajuj Majuj dah mati dah. Tak ada satu tempat pun dalam dunia ni melainkan semua bangkai-bangkai dia belakang. Habis tu lagu mana ni? Bangkai semua ni. Allah hantar burung lehak macam unta, patuk-patuk, ambil bangkai-bangkai Yajuj Majuj ni pergi buang-buang. Yajuj Majuj ni dia manusia. Dia keturunan Nabi Adam, keturunan daripada Nabi Nuh, Yafiz, turun keturunan Yajuj Majuj.